Cuba bayangkan, macam mana rasanya nak bina sebuah empire global tapi mula dari kosong, tanpa sebarang pengalaman, tanpa peta, hanya dengan satu pertaruhan besar sebuah negara. Inilah kisah yang sangat luar biasa di sebalik nama yang kita semua kenal, Petronas. Soalan ni bukan main-main tau. Cuba letak diri anda dalam situasi ni. Anda diberi tanggungjawab yang maha besar untuk ambil alih sumber alam negara yang paling berharga. Tapi, satu benda pun anda tak tahu pasal industri tu. Nak mula dari mana kan? Itulah dilema yang mencengkam Malaysia pada awal tahun 70-an. Okey, jom kita patah balik ke zaman 70-an. Bayangkan, bawah tanah air kita ni penuh dengan emas hitam yang melimpah ruah. Tapi yang peliknya, kekayaan tu bukan milik kita. Ia dikorek, hasilnya dibawa keluar dan kita hanya mampu tengok je. Jadi situasinya macam ni lah. Kat satu belah, syarikat-syarikat gergasi luar negara tengah sedut semua keuntungan dari bumi kita. Kat belah lain pula, rakyat yang sepatutnya dapat manfaat tak dapat apa-apa. Jurang ni terlalu besar. Jadi kerajaan pun sedar dah sampai masa untuk satu tindakan yang sangat berani ambil alih kawalan sepenuhnya dengan tubuhkan syarikat minyak negara kita sendiri. Dan dari situlah lahirlah Petroleum Nasional Berhad atau Petronas. Tapi masa tu tahun 1974, Petronas ni cuma nama je atas kertas. Kosong. Tak ada telaga minyak, tak ada jurutera pakar, tak ada hubungan antarabangsa. Yang ada cuma satu misi yang bunyinya macam mustahil, bina sebuah industri gergasi dari bawah untuk negara. Habis tu, macam mana sebuah syarikat yang hijau lagi ni nak lawan dengan otai-otai dunia? Pengalaman tak ada, tapi diorang ada satu benda yang lebih penting. Satu strategi yang cukup licik. Dan kat sinilah ceritanya jadi betul-betul menarik. Dan laju betul diorang berkembang. Dalam masa 4 tahun je, dah berani keluar negara, masuk Vietnam. Sampai je tahun 80-an, bukan setakat gali minyak dah, tapi semua benda dari A sampai Z diorang buat. Dari penapisan sampai petrokimia. Masuk je alaf baru, Petronas bukan lagi jago ampung, tapi dah jadi nama besar yang disegani di seluruh dunia. Dan inilah dia, rahsia paling besar kejayaan diorang. Macam mana nak cepat pandai? Senang je, belajar dari lawan kau sendiri. Melalui satu benda nama dia kontrak perkongsian pengeluaran, Petronas seolah-olah cakap macam ni kat syarikat asing. Korang datang sini, guna teknologi canggih korang, ajar kami semua benda. Nanti, keuntungan kita bahagi, tapi Malaysia dapat lebih banyak. Bijak gila kan? Ia macam masuk kelas bisnes paling mahal di dunia, tapi yuran dibayar oleh pesaing sendiri. Setiap empire yang hebat mesti ada simbol kebanggaan. Sesuatu yang semua orang boleh nampak dan kata, wow. Untuk Petronas dan Malaysia, simbol tu bukan dibina atas tanah, tapi ia tembus sampai ke awan. 451.9 meter. Angka ni pada tahun 1994 bukan sekadar satu nombor. Inilah yang meletakkan nama Malaysia kat puncak peta dunia. Pemilik bangunan paling tinggi atas muka bumi masa tu. Ia bukan pasal besi dan konkret, tapi ini soal maruah dan cita-cita. Ayat ni merumuskan semuanya. Menara ni kan, ia bukan sekadar penjabat. Ia macam satu pengumuman besar kepada seluruh dunia yang berbunyi, "Woi, tengok sini, Malaysia dah sampai." Tapi, lumrah alam kan, lepas panas, datangnya ribut. Dan selepas berpuluh tahun mendaki ke puncak, Petronas sekarang tengah berdepan dengan ribut paling besar dalam sejarah industri tenaga. Langit yang tadinya cerah, dah mula gelap. Cuba tengok ni. Belum lama dulu, prestasi diorang memang kat puncak. Keuntungan lepas cukai, RM80.7 bilion. Banyak tu. Memang bukti kejayaan yang tak boleh disangka. Tapi, ini jugalah titik paling tinggi sebelum ia mula turun. Dan boom! Realiti datang menghentam. Dari 80.7 bilion jatuh menjunam ke 55.1 bilion. Hilang lebih 25 bilion ringgit. Macam tu je dalam setahun. Ini bukan setakat turun sikit-sikit tau. Ini macam satu loceng amaran yang berbunyi sangat-sangat kuat. Penurunan mendadak ni puncanya bukan sebab diorang tak pandai urus, tapi sebab benda-benda di luar kawalan. Pasaran dunia, huru-hara, harga minyak jatuh menjunam. Habis satu industri tengah rasa bahangnya dan Petronas pun kenalah tempiasannya. Jadi, bila ribut datang, apa gergasi ni buat? Menyorok? Tak. Diorang tak tunggu je. Diorang pilih untuk lawan balik secara proaktif. Diorang sekarang tengah dalam proses mencipta semula diri diorang untuk masa depan. Strategi diorang ada 3 benda utama. 1, diorang kemas rumah. Buang mana yang tak perlu supaya syarikat jadi lebih tangkas dan efisien. 2, ini yang paling berani. Masa orang lain tengah potong bajet, diorang pula tambah pelaburan dalam projek-projek teras.
Dan yang ketiga, yang paling crucial, diorang mula beralih dari minyak ke tenaga hijau. Jadi sekarang, pelaburan diorang pergi ke macam-macam tempat. Bukan satu lubuk je. Ada gas asli cecair di Kanada, operasi baru di Angola dan Indonesia, bahan kimia khusus dan yang paling penting, projek tenaga boleh baharu. Ini bukan lagi syarikat minyak yang kita kenal dulu. Ini adalah kelahiran semula Petronas sebagai sebuah syarikat tenaga bersepadu yang bersedia untuk dunia baru. Kisah Petronas ni memang satu kisah evolusi. Dari kosong jadi hero global. Dan sekarang, diorang hadapi cabaran evolusi yang paling besar. Berubah dari gergasi minyak hitam kepada mungkin peneraju revolusi hijau. Pertaruhan kali ini lagi besar dari yang dulu. Mampu ke diorang buat sekali lagi? Soalan ni, jawapannya bukan setakat akan menentukan nasib Petronas, tapi juga nasib tenaga negara kita.